Okey, Assalamualaikum kali ketiga. Ni penimbang sebenarnya. Penimbang. Boleh timbang kopi. Okey, 18.5, 18.6. Dan boleh juga letak air kopi dalam ni. Tapi itulah kena hati-hatilah. Boleh tak juga untuk kita timbangkan nanti berapa ratio dia. Okey. Yang ni kita pakai, kita akan grind dia pakai Mischief. Mischief ni Cina punya tiru Comandante. Dia ada 6-7 mata dalamnya. Kalau untuk ni pakcik pakai 14 klik. Tadi pakai 14 mula-mula bin lama laju, pakai bin baru 12 klik. Terlalu halus, kita pakai balik 14 klik bin yang ini, bin latest. Bin ni ialah bin Brazil, Ethiopia campur dengan Indonesia. Okey. 14, kita matikan dulu. Dan kita start kayu. Ketiga. Okey, berapa minit untuk kayu? Sekarang 1 minit. Kalau laju bawah minit. Slow pun boleh, bergantunglah pada kita rasa sendiri. Okey. Okey, sini. Dia pegang tak pun sedap, sebab besar sangat kan. Kalau dia orang kata tu kecil sikit, macam yang pakcik jual biasa OEM tu, sedap pegang dia, ni kasar. Bukan kasar, besar. Pegang tak sedap, tak ngam. Tapi tak apa. Cuma sebab dia punya jadi besar, sebab dia punya mata tidur. Okey, ngam. 1 minit lebih kurang, 1 minit lebih sikit, habis. 1 minit lebih sikit dia habis. Okey, habis. Tengok kehalusan ni macam mana. Okey, kalau sekarang kita nak cari, harap-harap. Okey, ini espresso maker. Portable, pakai bateri 20 bar. Ini dia punya portafilter dia, lebih kurang. Dan portafilter ni dia datang sekali dengan ni, dia punya macam ring, dan ini dia punya temper, level temper. Ni boleh masuk direct macam ni. Dia bagi juga satu jarum WDT untuk ratakan. Ni santai-santai tepi jalan, tepi sungai, berjalan bawah pokok boleh. Okey, dan kita boleh atur sikit bagi rata. Kemudian kita level dan temper dia. Dia bagi juga ni. Satu set ni dia bagi. Dia jangan risau. Okey. Temper. Dah rata, tekan sikit je lagi bagi rata. Tekan sikit. Dan dia bagi juga spark filter. Okey. Ini dah ada. Okey. Ini chamber dia tutup balik. Okay. Kemudian ini nanti masuk bawah mesin. Masuk air dulu. Dan tinggal isi air, beru. Okey. Okey, untuk beru ni dia boleh pakai air panas. Seeloknya pakai air panas. Pakai biar air yang room temperature pun boleh. Dia boleh panaskan air. Tekan ni lama-lama. Tu dia panaskan air lah tu. Tapi nanti bila dia panas nanti sampai 92 darjah Celsius dia berhenti, kita boleh brew. Tapi kalau pakai air biasa, bateri dia tak tahan. 3-4 kali bateri habislah.
Tapi kalau pakai air panas, kita boleh buat lebih kurang 100 kali. Okay, dia ada 3 level air. 50 kalau kita nak buat ristretto, 70 kalau kita nak buat espresso, dan maksimum dia 80. 80 tu dapatlah lebih kurang 2.5 dia punya ratio. Okay, kita letak kat 70 ni kita letak 70. Kemudian nak brew macam ni pun boleh. Terus letak je brew. Sebab ni dia punya penahan dia. Tapi sebab tak nampak espressonya, kita letak pakai ni. Dan nampak espresso cantik je kan. Nak dekat sini pun boleh tadi untuk timbang berapa ratio kan. Boleh juga. Tapi ni kita buat dekat sini, kita timbang. Okey, tekan 2 kali. Okey. Bunyi pertama tu dia tengah masukkan air dalam chamber untuk macam pre-infusion, lepas tu baru dia gerak. Okey. Tengok dia punya krema dia. Tengok, nampak? Kalau kena dia punya, orang kata tu ratio, dia punya kehalusan dia, ini dah 30. Dah habis kan dia? Habis. Dapat 34. Dan sebenarnya boleh lagi press. Press ni untuk buang dia punya air dalam tu kan. Nak tengok power tak power pump dia dalam ni. Pump dia ni 9 sampai 20 bar dia boleh tekan. Tapi kalau bin tu atau serbuk tu halus sangat, dia tak boleh juga pergi. Macam ni. Okey. Okey, kita matikan. Kita tengok macam ni. Sebelum tu kita tengok tu krema je, tengok ni. Ni espresso ni 1 to 2. 1 to 2 ni. Barang jadi. InsyaAllah barang jadi. Yang ini kita cuba buka. Kita nak tengok. Basah sikit lah, tapi tak apa. Sebenarnya boleh pump lagi tu. Untuk dia buang air semua boleh pump lagi, tak ada masalah. Nak tengok? Boleh kita buat. Barang kita buat dia, bukan dia buat kita. Tengok kita pump lagi. Ya, sampai dia kering. Okey, sampai dia kering. Tapi ni nak tunjuk ni, espresso ni. Espresso ni barang jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam ni ada Ethiopia, dan Ethiopia dia kita buat medium roast. Kemudian ada Brazil medium dark, dengan Indonesia medium dark. Dia punya aftertaste lambat kat sini, pahit dia. Memang ada rasa masam-masam sikit, tapi keseluruhan dia pahit. Bila pahit kopi lah. Jadi dia ada apa dipanggil tu, aftertaste dia lama. Bau pun siap ni kalau buat latte memang ngam. 18 ni masukkan air susu lebih kurang 175 atau sampai 200. Lepas tak gula, dia pahit-pahit. Kalau nak letak gula 10 ml cukup. Pakcik tak boleh gula sangat sekarang ni. Dah ada detect ada darah manis. Okey, ni nak kita matikan ni. Kita tengok macam mana balik ni. Pressure dia tadi tu nak tunjukkan bahawa yang ini pump dia kuat. Ni. Barang jadi boh. Ni. Tu. Okey. Okey. Set ni dengan grinder OEM yang 5 mata. Pakcik buat promosi 650. Ini saja promosi sekarang 450. Kalau dulu memang harga pasaran, kalau beli kat China pun, beli dekat Tabao pun 570. Tak kurang 570, tak termasuk shipping. Kadang-kadang dia bagi shipping free. Tapi yang ini 450 saja. Cepat. Barang masih ada. Kalau nak dengan grinder yang bukan macam ni lah. Grinder yang ada tu grinder OEM 6 mata, stainless steel. Mata stainless steel tapi titanium coated, yang itu 250. Tapi dua-dua pakcik bagi 650. Kalau nak dengan ni 150. Kalau dengan dia punya stand lagi 50. Total semua
Fikir 850. Kalau yang tak ada cash nak bayar 850 cash, kita boleh bincang nak bayar 4 bulan ke 6 bulan ke, apa-apa hal kontak Pakcik. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.